Okay, so sekarang ni aku dah dekat airport KLIA satu. Jadi ini beg FTG yang aku bawa 30 liter. Beg ni berat dia dalam 7 kilo jugalah. Okay. Lepas lah kalau kita nak masuk untuk boarding sekejap lagi. So untuk beg ni apa aku pakai okey. Dia nak masuk lah. Kita sambung. Okay, so aku nak tunjuk cara nak pakai dia. Video semalam aku tak tunjuk kan. Jadi untuk pakai dia senang je. So kita hanya galas macam ni. Dia punya padding ni best tau. Lembut. Lepas tu dia ada reflektif kat sini lah. And then dia punya ada tali ni. Kalau kita nak sangkut something, lampu ke, so dia boleh sangkut kat sini lah. Lepas tu, ini yang best ni. Kalau kita ride, okay, so yang ni membantulah. Dia tak ada beg tu dia akan terbang-terbang nanti tau. So, tambah pula dengan yang ni. Tali dekat dada ni. Complete. So, kita nak fly pun boleh. Okay. So ini daripada belakang lah. Okay. Daripada belakang memang cantik. Memang terletak elok. Bentuk dia pun aerodinamik. Jadi nak ride laju pun tak ada masalah. So kalau nak dapatkan, link aku sediakan dekat bawah. Ciao.